Pelakon dan pengarah terkenal M. Jamil yang telah menghidap strok sejak 8 tahun lalu meluahkan rasa kecewa apabila isterinya membuat keputusan untuk memfailkan permohonan cerai terhadapnya. Menurut laporan harian Metro, M. Jamil atau nama sebenarnya Muhammad Jamil Zulkifli berusia 62 tahun mendedahkan bahawa dia tidak tahu apa-apa mengenai perkara itu kerana tiada sebarang perbincangan antara mereka sebelum dia menerima surat daripada mahkamah pada 24 Disember 2025. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita doakan semoga dipermudahkan urusan beliau. Saya hanya diminta hadir untuk satu perbincangan pada 11 Februari lalu di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Ketika itu, isteri saya datang bersama peguamnya. Dia langsung tidak bercakap dengan saya, hanya berbisik dengan peguamnya sahaja, ujar M. Jamil dengan nada terkilan. Nampaknya dia sudah 100% berubah. Semua perbincangan dilakukan dengan peguamnya sahaja. Mengenai alasan permohonan cerai yang diberikan oleh isterinya, M. Jamil menyatakan, dia ada bagi beberapa alasan, tetapi saya rasa alasan itu tidak berasas, jadi saya memilih untuk tidak memberi sebarang jawapan. Meskipun menghadapi cabaran kesihatan akibat strok, M. Jamil tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami dengan membayar kos rumah dan keperluan lain yang berkaitan. Bila benda ini berlaku pada saya, isteri mula buat perangai. Dia kata, saya marahkan dia, tapi takkanlah dalam perkahwinan tak boleh marah. Beliau turut berkongsi tentang perbicaraan seterusnya yang akan berlangsung pada 14 April ini, di mana pihak mahkamah akan mencari jalan perdamaian. Jika usaha itu gagal, perbincangan akan diteruskan ke peringkat hakam. Saya sangat kesal dengan tindakan isteri. Selama ini, hanya dia yang tahu bagaimana untuk menjaga saya dan memberi ubat-ubatan yang saya perlukan. Sekarang, agak susah untuk saya uruskan diri sendiri, ujarnya. Bagaimanapun, M. Jamil menegaskan bahawa dia tidak menyalahkan sesiapa. Saya percaya perkara ini seharusnya boleh dibincangkan dengan baik. Kena ada pemahaman antara kami berdua mengenai punca sebenar perkara ini, katanya.